Pertama, kita nak belajar tentang huruf fa ini tuan-tuan dan sekalian, iaitu huruf fa yang mana keluar daripada salah satu makhraj di bibir, iaitu makhraj asy-syafatain. Apabila perut bibir bawah dirapatkan ke gigi atas. Okey, cara dia cuba tuan-tuan perhatikan mulut ustazah. Fa. Maksudnya bibir bawah ni kita tolak ke atas, rapatkan ke gigi. Fa, fi, fu, fa. Fa, fi, fu. Macam tu lah. Fa. Dan ada sifat-sifat yang perlu kita jaga ni tuan-tuan sekalian. Apa sifat dia? Yang pertama, bila mana kita nak sukunkan fa, mestilah huruf fa tersebut bersifat hams, iaitu melepaskan nafas. Fa, fi, fu, baf. Perasan tak nafas kita masih ada. Baf. Cuba cakap. Baf. Nafas mesti keluar dari hidung. Dan baf. Ada lagi suara. Rokhawah ni maknanya ada lagi suara kita bila mana kita sukunkan fa. Dan yang terakhir, huruf fa ini bila mana kita nak sebut huruf fa, kita kena rendahkan suara kita. Dan pastikan lidah kita tak terangkat. Dalam makna kata yang lain, kita kena senyum yang sedikit. Fa. Fa, fi, fu, baf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok huruf fa. Ingatlah huruf fa ini macam mana nak sebut, kita kena senyum. Fa. Dan tempat keluar huruf di kawasan perut bibir bawah dirapatkan ke gigi atas. Fa, fi, fu. Macam tu. Bismillah. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Apa sifat yang ada dekat fa tadi? Iaitu adanya sifat hamas. Dekat baf ada hamas, iaitu ada nafas. Nafas kita masih lagi keluar. Baf ada nafas. Cuba tuan-tuan perempuan letakkan tangan di bawah hidung masing-masing. Fa, fi, fu, baf. Nafas keluar dan suara pun masih keluar. Suara pun masih ada. Baf. Okey. Dan kita sambung Bila mana tanwin bertemu dengan fa, hukumnya adalah ikhfa hakiki, kita kena dengungkan bacaan 2 harakat. Fu, fang, fani, faf. Ada lagi nafas keluar. Fu, fang, fani, faf, na, minal, mufni. Boleh ikut? Ma, fi, fang, fani, fa. Okey, macam tu.